Saya ada juga belajar tentang sewa beli rumah tanpa duduk. Belajar dari Uncle Cina jumpa kat kedai kopi. 16 buah rumah beli tanpa duduk. 6 buah sudah habis bayar, tapi dia tinggal dekat rumah pusaka. Terima kasih Encik Ahmad Zaidi ya, atas komen. Encik Ahmad ada beri komen di bawah macam mana Uncle Cina ni dapat beli 16 rumah ya. Uncle Cina ni sebenarnya berniaga dah dapat untung, baru pergi beli rumah. Sekarang rumah semua dah habis bayar. Dan ini yang saya nak kongsikan di sini ya. Sebelum anda pelabur hartanah ni nak main game rumah banyak-banyak ni, siapa yang kata tak perlu duit dan modal kecil, anda boleh mula, betul. Tapi tak perlu duit untuk mula, itu adalah tipu. Sebab walaupun anda tak perlu bayar duit muka, ada kos yang lain-lain yang anda mesti kena bayar. Okey? Mesti. Tak boleh lari punya. Macam ansuran bank. Berapa lama anda nak tangguh ansuran bank, mesti kena bayar, betul? Cukai anda mesti kena bayar. Jadi, saya di sini dalam akaun ini, saya selalu tekankan bahawa anda beli rumah apabila anda sudah bersedia. Maksudnya anda sudah mampu bayar. Bukan bank kata anda layak beli ya. Ada banyak beza. Jadi di sini saya juga ingin tekankan betapa pentingnya untuk anda meningkatkan pendapatan dahulu. Bila baru mula kerja, terutamanya kat zaman sekarang Zaman sekarang kos sara hidup semakin lama semakin meningkat. Banyak perkara subsidi semua ditarik balik. Tapi ya, kerajaan juga amat baik kerana anda semua memiliki rumah, termasuk saya. Kita rakyat Malaysia sangat bertuah. Sebab ada rumah WIP 300,000, cantik tempat-tempatnya. Ada yang kat Mongkiara, ada yang kat bandar-bandar. Rumah, bayangkan sebelah rumah kat sebelah tu 500,000, 1 juta. Anda tinggal yang 300,000, 3 bilik, 2 bilik air. Kan bagus. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini adalah, nombor 1, tingkatkan pendapatan. Yang kedua, ambil apa insentif yang diberi oleh kerajaan. Kalau anda nak miliki rumah sendiri, rumah untuk duduk ya, ambil insentif dari kerajaan dan sila daftar diri untuk beli rumah madani ke, rumah Selangorku ke, atau skim-skim, mana-mana skim yang diberi oleh kerajaan. Kerana memang sangat berbaloi untuk anda. Okey? Dan apabila anda sudah memiliki rumah macam ni, anda tengok, adakah pelabur hartanah beli rumah banyak-banyak ni, adakah sesuai dengan minat anda? Adakah anda selesa berurusan dengan ejen, selesa berurusan dengan banker, selesa berurusan dengan kontraktor? Rumah ni kan bukan hanya satu orang saja, banyak perkara yang anda kena uruskan sendiri tau, aircon semua tu. Jadi uruskan kerana penyewa, kalau penyewa tak bayar, macam mana, apa nak buat, semua tu anda rasa selesa ke tak? Kalau jawapannya adalah ya, dan anda pilih ini sebagai aset untuk dipegang pada hari tua, silakan. Okey? Dah dapat untung, dah banyak-banyak untung, atau gaji pun sudah tinggi kan, sila pergi beli rumah. Anda dah beli yang pertama untuk duduk sendiri, betul? Yang beli kedua, ketiga, keempat, tak apa, pergi beli. Pergi beli sebab anda dah faham, anda minat dan anda ada duit. Belilah, lelong ke, low cost ke apa, you nak beli. Dan anda juga satu hari nanti dengan rancangan dan fokus dan konsisten, anda boleh jadi seperti Uncle Cina ni yang ada 16 buah rumah tapi tanpa duduk. Sekarang dah bersara, ambil kutip duit sewa saja untuk menampung kehidupan. Okey? Semoga berjaya. Bye-bye.